Okey, jom saya nak ajar cara produce alignment control plan drawing dalam 5 minit menggunakan Civil 3D. So ni drawing alignment dan ni model lah. Okey, kita buka lah projek baru kan. Buka projek baru. Okey, new browse template. So ni template saya, template Civil 3D road project. Open. And then contohlah kita nak buat jalan dekat Selangor lah kan. Saya save dulu file ni. Okey, SCP-2 contoh, SCP-1 lah contoh. Okey, save. Dan kita boleh set, kita draw jalan yang dah ada lah. Jalan yang dah ada lah. Map CS assign Selangor. Assign, so kita buka mana-mana jalan yang dah ada kat Selangor ni. Map hybrid, geolocation map hybrid. Dekat mana jalan nak lukis ni. Dia nak nampak dengan jelas, tengok kat sini lah. Map road kan. Dia tengok mana jalan nak lukis ni. Kat Selangor lah, Selangor kan. Ni lah ni. Jalan ni kan. Boleh lah. Kita lukis ke jalan ni kan. Okay, map area. So, ni latar kan. Ni latar. Lepas tu masuk jalan ni. Dia tembus sampai dekat jalan ni lah. Jalan ni nak menghala pergi ke WCE kan. Okay, let's go. Lukis. Jom. Home. Alignment control plan lah. Alignment creation tool. Okay. So name centerline. Ni nak lukis balik jalan lah. Contoh lah. Kalau ada projek menaik taraf jalan lah. Kita boleh pakai Civil 3D, buka peta map, terus draw alignment kan. Peta ni memang ikut peta yang local, yang Malaysia punya lah. Alright, centerline, alignment style, road project, label, road alignment label, Malaysian style, design kriteria. Contoh lah. Jalan ni 80 kan, speed dia. Contoh. Tick lah sini, use criteria based design. Kita klik lah button ni untuk pilih ATG, template. Open. So jalan ni kita nak jadikan dia 4 lane lah. Contoh. Jalan ni sebenarnya dah 4 lane lah. Kan? Use design check set anti. Okay. Dia keluar lah macam ni. Kan? Kita draw lah tangent dulu. Draw tangent dulu. So dia setting kat sini. Contoh. Draw lah sini. Lepas tu kat sini ada second IP kan. Draw je. Nanti kita betulkan. Klik kat sini. Second IP, third IP, contoh kat sini. Ni IP yang fourth IP keempat, last kat sini kan. Dia tag dengan jalan 5 ni lah. Kan? FT5 ni kan. Okay. Alright. Okay, lepas tu kita adjust lah sikit. IP ni bagi ikut centerline jalan ni. Itulah dia. Centerline jalan pun tak apa nak nampak kan. Tak apa. Boleh tu. Nanti kita betulkan lagi. Kita buatlah pula curve kan. Curve. So kat sini kita pakailah spiral. Dia ada 2 curve. Dia ada simple curve. Dia ada spiral curve kan. Kita ambil lah free spiral curve spiral sini. Klik lah tangent ni dan tangent sini. Less than 180. So radius kat sini dia propose 250 kan. Enter je lah kan. Enter je lah. Tadi saya ambil yang 6% kan. Ambil je 6%. So ni dicadangkan spiral in length 65. Kalau nak accept enter je. Enter kan. Lepas tu buat yang lain pula sini. Klik sini dan sini. Less than 180. Nak accept value ni enter. Nak letak lebih tinggi pun tak apa. Kalau nak accept enter kan. Enter. Ni jalan yang dah ada kan. Okay. Macam tu. Tak clear ni peta ni dia tak tunjuk lagi jalan yang latest ni. Ni curve dia kan, curve dia. Nak tukar boleh tukar sini, klik button ni, button hijau tu kan. Nampak tu. Kalau klik sini nampak ada highlight ni. So contoh nak letak 300, letak 300. Enter kan. Ataupun 400 kan contoh. 400 enter nampak. Bila tukar value radius kat sini, spiral length dia tukar kat value. Kita ikut ni ikut ATG lah ni kan. Dia dah ada template dia, template design dia kan. So Civil 3D boleh buat design lah. Bukannya you buat 3D drive thru je kan. Barang kan. Lalang gunalah Civil 3D terus buat design. Ni pun samalah. 400 kot kan. Taklah 400 kan. Okay. So spiral length 58. Minimum lah. Minimum ni ikut ATG lah. Dalam buku ATG tu ada kan. Geometry tu kan. Adjust sikit je. Tak nampak lah. Betul tak? Adjust sikit. Lalang lagi kemas lah kan. Lalang lagi kemas. Boleh lah tu kan. Ke depan lagi. Contoh lah. Boleh tu. Okey lah ni. Ni tak tukar lah. Ni biar 250 kan. Okey. Ni spiral length dia.
Lepas tu boleh label. Kalau nak label ni kan. Pergi dekat annotate, add label, alignment, add alignment label. Saya punya template ni saya dah set dah labeling dia. Contoh point of intersection punya label. Saya letak dulu spiral, circular spiral. Klik add. Klik sini kan. Alignment ni nanti dia keluar. Escape. Nampak dia keluar lah kat semua ni kan. Semua curve tu kan. Cuma ni lah yang tak ada soal ni. Klik, right click, select similar. Properties. Tukarlah bagi jadi center line. Okay, alright. Speed dah. Super E tu kira kemudian lah. Lepas tu boleh label dekat starting point ni. Dia ada ni. Tutup lah kejap. Peta ni kan. Okay. Dia ada station offset fixed point. Saya ada create lah labeling untuk start point kan. Add. Saya klik sini. Saya turn on snap ni. Klik lah sini. Skip. Super E lah. Nak klik super E, klik alignment ni. Dekat atas ni ada support elevation. Klik support elevation. Klik. Okay, next. Lane. Ni 4 lane kan. 2 lane, 4 lane. So, lebar setiap lane 3.5. Normal lane slope negative 2.5. Ni untuk super E punya calculation lah. Shoulder tak payah. So, just double check. Kita pakai lah 10% contoh kan. So, finish. Right. Okay, close. So, kalau you nak produce drawing, kita ada dekat output, kita ada create view frame dulu. Kan? Kita nak pecah-pecahkan dulu alignment tu. Okay, automatic next. Sheet plan. So, kita ambil title block yang alignment control plan yang JKR lah. Ni saya dah buat dah. Title block yang JKR punya alignment control plan tu kan. Tu 1000 lah, standard lah. Okay, dan view frame placement along alignment. So, next. So, this one labeling ni pilih middle lah bawah ni kan. Ni template semua saya dah set lah. So, create view frame dan nanti dia susun view frame along that alignment. Lepas tu susun lah. Bagilah kemas lah elok balik kan. Klik lah ni. Bagi letak kat 700 lah. Ni 700 kan. Lepas tu ni kat 1400 kan. Macam tu lah kan. Okay. Boleh adjust lah. Bagi kemas. Bagi kemas. Lepas tu boleh adjust lah. View frame ni boleh adjust kan. Klik. Boleh adjust tolak belakang sikit. Contoh lah kan. Tutup snap. Ni adjust sikit kan. Ni klik ni adjust belakang sikit kan. Contoh. Cukup ni. So, kita boleh proceed kepada drawing production. So, dia ada fungsi dekat output ni create sheets. Create sheets. So, view frame all. Yang tadi dah buat view frame kan. Ni view frame nama dia. All. So, all yang ada current drawing. So, layout name ni kita letak lah ikut turutan. Seperti nombor 1. So, dia akan keluar lah. Nama sheet tu. SCP sheet 1, 2, 3, 4 sampai habis kan. Okay. Nose arrow ada. Okay, next. Okay, create sheet. Nanti dia akan keluarkan sheet. Okay, dia akan produce drawing sheet untuk SCP. Alignment control plan tu. Tunggu jap. Dah ada dah. Okay, nampak. Ni sheet 1 ni saya alih duduk depan dah. Kena alih sikit lah. Buat kerja sikit lah kan. Buat kerja sikit lah. Kemaskan lah kat sini, kemaskan lah. Double klik, kemaskan lah, adjust lah. Ni letak sini kan. Letak sini. Ni okey dah. Ya, nose arrow ni itulah nak kena betulkan sikit. Biasalah. Kita ni buat template ada, terlupa kan. Kita tukarlah skala jadi 0.5 kan. 0.5. Tu, nose arrow dia. Tu skill bar dah ada kan. Tak jadi malulah jalan panjang sangat Contoh okey cukup. Itulah lepas tu boleh betulkan lah yang seterusnya kan. Okey, cukuplah. Itu sajalah cara macam mana nak produce alignment control plan menggunakan Civil 3D dengan cepatlah. 5 minit ni. Tak jadi 5 minit lah, dah lebih 5 minit. Okey, terima kasih. So, kalau nak belajar Civil 3D dengan lebih detail pasal road design, pasal infra, boleh hubungi kami untuk lebih info lah. Okey, boleh follow saya Nazmi Ismail untuk lebih tutorial berkenaan dengan Civil 3D, Revit, Navisworks, Building Information Modeling dan macam-macam lagi. Terima kasih. Alright.